Assalamualaikum, hai guys, saya dari YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Cuma konten kali ni lain daripada yang sebelum ni saya buat. Kita nak glamping dekat River and Glam. Sekarang ni kita cuma masuk ke dalam. Kita nak cari mana dekat tempat pendaftaran dia. Ini laman. Ni sebenarnya ni untuk ni. Baby. Mana? Terus je. Reception. Ni River Glam semua tu. Sudah bunyi dah. Okay guys, jalan masuk ni memang mencabar sikit. Tapi kalau kereta biasa okey kot. Kalau kereta yang lower tak pastilah pula. Okay, kita akan masuk sampai ke dalam. Nampak ni? Nah, ni River and Glam punya apa ni? Reception ni. So kena daftar kat sini kot. Ada orang ke? Tadi abang dapat. Okey. Okey guys, kita dekat River and Glam receptionist. Okey, kita nak register. Okey. Ni dia punya receptionist. Main. Tu apa tu betul main? So kita ambil 3 hari 2 malam kat sini. Return masa check out je. Dan kita beli t-shirt lah. T-shirt ni dia ada gambar macam ni. So souvenir untuk kita lah. Sebab kita dah sampai kat sini kan, nak buat kenang-kenangan. So kita belilah. Ada pelbagai saiz. Okay, ada pelbagai saiz kat sini. Korang boleh pilih warna dia. Okay. So nanti saya tunjuk lokasi kemah glamping yang saya sewa. So kat sini pembayaran no cash dia pakai cashless. Boleh scan QR ataupun apa tadi? Debit credit. Debit credit. Alright. Kita dah dapat kita punya kemah sewa lah, senang cerita. Sebenarnya aktiviti kita hari ni kita nak pergi camping, tapi kemah tu tak sampai lagi, lambat. JNT lambat hantar. So kita glamping. Orang kata berkemah secara glamour. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so bilik kita nombor 8. Bilik kita pula, kemah kita nombor 8. Dekat dengan toilet, dekat dengan sungai. Sebab ada orang request dia nak vibe sungai. Kita tengok nanti dia nak kat sungai ke dia nak duduk dalam kemah je. Sebab dalam kemah tu ada aircon. Kita tengok nanti dia nak lepak dekat tepi sungai ataupun nak lepak dalam kemah. Okay, let's go. Kita boleh baju. Okay guys, kat sini ada permainan. Permainan ni kalau korang boleh minta dekat petugas-petugas kat sini. So boleh pinjam ambil, nanti boleh pulangkan semula. Korang nak memanah ke, nak main bola ke, okay, nak main kad pun boleh. Okay, jom kita pergi dekat kita punya kemah. Tak sabar-sabar ni sebenarnya nak mandi sungai. Dah lama. Sebab kata orang Jawa dah lama tak jiblon. Okay guys, jom. Okay guys, itu receptionist Kalau kita masuk daripada pintu depan sana, okay, terus ke sini tu, ini adalah receptionist dia. Alright, so kita nak parking, masuk terus ke sini. Okay, dekat tepi ni, dekat tepi ni sungai. Tu bawah tu sungai. So kita ambil, dia ada 2 level tau. Satu yang belah rendah, satu yang belah tinggi dekat atas. Kalau belah atas tu, sungai jauh sikit daripada korang punya kemah. Okey, jadi kalau korang nak betul-betul dekat dengan sungai, korang kena ambil yang belah bawah ni. Yang belah bawah ni, kalau korang nampak 2 kemah ni, ini VIP punya. Ni kemah VIP. Okey. So kita ambil yang sini. Kita ambil yang sini. Tapi kemah kita yang paling ujung, dekat dengan tandas. Okey. So inilah pemandangan kawasan ni. Okey, nampak tempat bersih. Okey, puas hati lah, bersih.
Dia ada gazebo. Okey, ada gazebo. Ada kita punya kemah. Oh, belakang ni ada gazebo. Dekat depan kemah yang menghadap sungai tu, dia ada tempat untuk tempat untuk minum dan makan. Okey, kita ambil yang ni, nombor 8. Nombor 8 ni kita punya. Situ toilet. Situ toilet. So dekat dah. Kita boleh masuk kat sini. So saya akan parking kereta kat sini dulu untuk turunkan barang. Lepas tu kereta kita boleh parking dekat sini. Tu, dekat situ tempat parking. Kalau kita parking kat depan sana balik jauh. Kita parking kat situ sana. Alright. So ini kemah kita. Kat sini ada CCTV Wah, bagus. Ada CCTV. So keselamatan kat sini terjamin lah. Nampak? Ni kemah. Tu ada tempat untuk duduk, santai, makan, minum. Lepas tu ada tempat barbecue. Barbecue korang kena beli arang dekat dia, RM20. Okay. Lepas tu ada sinki. Ada sinki. Senang nak cuci tangan. Lepas tu ada tong sampah. Okey. So korang boleh turun kat sini. Boleh turun. Depan ni sungai, beb. Korang tidur, malam tidur ni bunyi sungai. Menarik. Okey. Kalau kita tengok kat sini gazebo ni. Gazebo ni ada lampu, malam tak perlu risau. Lepas tu ada kipas tau. Okey. So kita nak masuk kat kemah. Kemah ni pintu masuk dia, nampak tu ada aircon. Kemah ni pintu masuk dia memang menghadap ke sungai. Nampak ni, sungai depan ni je. So saya tunjuk anda nak masuk kat kemah ni. Okey. Dia akan bagi password, mangga password. So kita akan buka lah mangga password ni. Saya tak boleh bagi tahu lah password dia apa So kita buka zip ke atas. Okey, macam ni Lepas tu kita buka zip kedua. Okey, lepas tu kita boleh masuk. Buka ni zip ni. Bintangkan. Okey, sampai situ. Alright. Ni boleh sangkut. Mana ni boleh sangkut? Okey, ni sangkut ke ni. Okey. Satu yang ni sama. Tali ni kan. Korang masuk macam ni. Okey. Lepas tu buka ni. Korang masuklah. Mari kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam dia. Okey. Ada aircon. Okey, boleh on. Boleh on aircon. Okey. Boleh on aircon. Okey, boleh on aircon. Kipas pun ada, tu belah kiri, belah sini ada kipas. Okey. Kipas berfungsi dengan baik. Okey, ada lampu. Nampak ni, switch. Ni switch. Ada lampu. So boleh 5 orang. Kita orang datang hari ni 4 orang saja. Tapi memang satu kemah ni boleh buat 5 orang. Dia akan bagi tilam single. Macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So
Okay, kita package kat sini dia bagi makan 3 kali satu hari. Kalau korang check in hari ni, sarapan pagi dengan lunch dia tak bagi tau. Dia akan bagi untuk dinner saja. Okay, so keesokan harinya dia akan bagi sarapan macam ni lah. Sarapan ni contoh, saya tak tahu setiap hari macam ni ke tak. Ni sarapan pagi bihun Singapore. Okay, dengan air TO. Okay, saya tak tahu ni menu yang sama setiap hari ke tak, saya tak pasti. Okay, tapi yang kami dapat untuk sarapan pagi ni. Okay, lepas tu untuk lunch dia bagi nasi macam ni. Nasi ada buah, ada sayur. Lepas tu ni lauk dia. Okay, ni lauk dia. Lepas tu air. Ni air untuk lunch. Air Ribena kot. Tengok macam Ribena je ke anggur tak tahulah. Okay, kalau malam macam malam tadi, dah tak adalah makanan dah habis. Dia bagi nasi untuk dinner. Dinner dia bagi nasi, ayam masak kicap. Lepas tu ada buah oren. Lepas tu ada sayur. Ada sayur. Sayur apa mana tadi? Ada sayur kobis. Okay, so makanan kalau korang datang sini, korang yang jenis tak kuat makan, okey je dengan tiga hidangan, breakfast, lunch dengan dinner ni okey. Puas hati, boleh. Kalau korang jenis yang kuat makan, korang bawa lah macam tu kan, portable dapur tu yang boleh masak kat luar bukan masak dalam ni bawa periuk nasi sebab ada plug, boleh masak nasi sendiri, boleh masak lauk yang korang suka sendirilah untuk tambahan sekiranya korang kuat makan. Okey, itu saja untuk tentang makanan kat sini. Okay guys, so kita akhiri pecutan kita kali ni di Glamping River and Glam. Okay, so kalau korang nak bawa family ramai-ramai datang sini untuk mencari ketenangan alam, mandi sungai kan, boleh buat aktiviti, nak pandu ATV, nak memanah, nak main bola pun semua ada kat sini. Semua komplit. Tandas private untuk korang siapa yang menginap di Glamping. Okay, ada chalet kat sini pun ada chalet. Okay, so kita jumpa lagi di next percutian. Assalamualaikum. Bye.